Tes, minta perhatian kepada kumpulan Dinka Saus dan juga kumpulan Epic KL. Saya minta untuk saya ulang, kumpulan Epic KL menentang Dinka Saus. Sila masuk ke dalam gelanggang untuk memulakan sesi pertandingan akhir kategori husband and wife double Gulsum Rally kita pada hari ini. Kepada semua pengunjung, boleh ramai-ramai masuk ke court grandstand kita, sama-sama kita lihat pasangan mana yang bakal menjadi pasangan terkuat di Gulsum Rally kita pada hari ini. Kita ada game. Dinkasaurus dengan Epic KL. So you Sajmin. You are Mr. Lim Jason, Jason. And then Miss Lim. Mana? Okay. Make up. Touch up. Okay. Betul. Okay, then head itu aja lah. Okay, first of all, siapa yang akan starting server for your team? You atau you Miss Lim? Miss Lim starting then you starting receiver? You dekat kanan, Shazmin Okay. So head hotel? So it's a tail? Serve, receiving, court or defer? You receive sebelah kiri. Kali ini pertandingan yang menjanjikan satu pertandingan yang sengit kerana ini perlawanan final. Definitely lah. Mereka sudah mengharungi grouping knockout round dan ini adalah perlawanan terakhir untuk menentukan siapa juara sebenar untuk membawa pulang wang tunai bernilai RM1,200. Betul. Inilah satu kategori yang last kali untuk hari ini, kategori husband and wife. Tapi lepas ni kita akan teruskan lagi dengan kategori sponsors dan juga celebrity. Masih diteruskan dan kita akan tunggu sampai ke peringkat final game untuk sponsor dan celebrity. So buat masa sekarang ni kita tengok dulu husband and wife ni. Masih banyak lagi perlawanan untuk selebriti yang kita akan live sebentar lagi. Betul. Mereka masih dalam grouping lagi. Masih dalam grouping. Masih dalam grouping untuk sponsors dan selebriti. Dan saya rasa kalau kita tengok running results, kita dah boleh agak-agak, tapi anything can happen. Sebab last minute boleh kona, tang kona dia boleh potong. Untuk selebriti punya pasangan, satu pasangan harus main 4 perlawanan dan kebanyakan masih main 2 dan 3 perlawanan lagi. Jadi banyak lagi perlawanan untuk selebriti yang kita boleh saksikan sebentar lagi. Untuk pengetahuan, untuk pertandingan di antara pasangan selebriti Grup A sekarang didahului oleh Rahimi dan Maisara, Azrul dan Saidatul di tempat kedua. Di Grup B, Haris dan Dahlia di tempat pertama, manakala Amar dan Atita di tempat kedua. Untuk Grup C, Nozi dan Ain di tempat pertama, Haziq dan Daya di tempat kedua. Manakala di Grup D, Imran dan Fazainal di tempat pertama, Zarin dan Aisyah di tempat kedua. Okey, kita balik kepada perlawanan akhir husband and wife. Yep, husband and wife ni kalau kita tengok player ni kan memang familiar lah. Muka dia memang familiar. Untuk pasangan daripada Dinkasaurus dan juga Epic KL ni, dua-dua ni memang kita biasa nampak lah. Sama ada dia main women's double, atau dia main men's double, atau dia main mixed double. Cuma hari ni special dia jadi husband and wife. Okay, sesi pemanasan badan sedang dijalankan. Okey, kepada semua yang sedang live, sedang lihat live kita, diminta untuk share live, like live kita. Dan dia melawan Dato' Isri Aisyah.
Okay, ready guys. 15 saat lagi perlawanan akan dimulakan. Dua orang ref akan mengendali perlawanan hari ini, Zairi dan Alia Ramli. Okay, player, take your position. You may start your test serve. Test serve. Dinkosaurus. Dinkosaurus. Dinkosaurus Oh, Dinkosaurus. akan memulakan perlawanan. Nama dia seperti dinosaur. Grandstand. Saya minta kepada semua pengunjung untuk mengambil tempat duduk masing-masing, mengosongkan di bahagian tengah kawasan kod kerana perlawanan akhir kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Bersama tuan-tuan dan puan-puan, amat saya hargai. Terima kasih. Test serve. Okey, perlawanan final husband and wife, mixed double sebenarnya, mixed double tapi harus berkahwin, pasangan berkahwin husband and wife. Boyfriend girlfriend tak boleh. Kena ada sijil nikah kali ni. Jasmine, receiver. Time in. Kalau nombor 2 boleh? Nombor 2 Boleh. Nombor 3 boleh, nombor 4 boleh. Nombor 4 pun boleh. Tapi hari ni tak ada. Hari ni semua nombor 1. Okey, hari ni semua nombor 1 Pasangan yang pertama. 1-0. Cantik return. Satu volley. Satu lagi volley. Masuk pada ding game. Oh, firefight. Dia satu defend yang keluar sikit je keluar. Nice. Beza banyak berbeza dengan perlawanan tadi, lebih santai kan. Yang ni kita boleh tengok perlawanan tu dia lebih tense dan lebih teknikal. Cantik drop reset. Defend tepat ke kaki. Side out. Attacking to their legs. Cantik. 2-1. Thinking out. Keluar Hampir dari situ. saja dia ambil ATP tadi. 2-2. Overhead volley yang memang kuat ataupun orang suka panggil smash. Memang padu. 3-2. Sedikit sangkut. 4-2. 4-2. Side out. Three, four. Volley inside out tadi saya tengok. Menukar agak arus. menggiurkan. Menukar arah dari kanan ke kiri. Varieties yang cantik. 1-3. Okey, nampaknya kita punya komentator sudah sampai untuk menggantikan saya. Komentator makan rojak. Komentator sementara tu bagi peluang kepada Azrul untuk makan rojak buah yang ditaja. Itu je yang mampu bayar. Final. Okey, Azrul akan sambung komentator sebentar lagi supaya dapat menghiburkan anda yang sedang live Wow. di TikTok. Cantik. Dingnya memang smooth. Masuk terus ke sideline. Kategori selebriti di kod 1C. Nozi Ain bertemu Haziq Daya di kod 1C.
Nozi Ain bertemu Aziz Daya. Time in 4-6. Namanya FPKL sedang cuba Satu lagi mengejar overhead. kembali ya, Im ya. Yep, satu overhead smash. Wow. Wow. Itu dia. Oh, itu dia. Itu dia kesilapan bagi saya. A quick lock yang dibuat. Memang cantik bola tu. Dan dia mencari backhand. Dia cari backhand. Memang tak dijangka bola tu. Yes, patutnya Backstreet Boy. Yeah. Rotation. Apa yang berlaku? Rotation. Points kepada Epic. Point kepada Points kepada Epic. Epic. Okey, 5-6 sekarang. 6. 6-6. Okey. 6. It's a 4 because your rotation. 6 bang. Point. 6. 6 lah. Betul lah. Jadi jangan dia pula buat mistake hilang point. Itu dia. Macam tadi ada grup nama Azrul, Yes. dia nak serve odd kepada even. Okey. Cantik. Satu rally yang cantik. Sedikit sahaja. Sedikit sahaja. dia elakkan bola tu kan. Sepatutnya bola macam tu macam mana, Imeh? Nak bagi? Bola macam tu pakcik elak. Pakcik elak. Kenapa tak elak? Dia bersilap pakai bola, pakcik dah hajar. Ya, nampak Din pula Ding Kasaus. Kau nak din siapa tadi? Pakcik Din. Pakcik din. Oh, nampak Acap berjaya mengawal bola. Cantik. Oh, okey. Satu bola. Itu dia. Satu drop dan dikejar. Satu track yang tak bagus berjaya daripada Acap. Itu yang kita Cuba. masukkan pengalaman dalam permainan. Betul. Dengan sliding macam tu, breaking macam tu kan. Masih lagi tak dahsyat. berjaya bola tu kan. Kalau Dahsyat. kereta tu break akan House pergi ke workshop untuk tukar. House boleh minum bang. Yes, House minum. House Ya. Boom kita House buat of sponsor Boom ini. kita boleh minum Yes. hari ni. Ini dia. FPKL menyamakan mata. Sayang sekali begitu sekali permainan yang tadi agak tinggi juga Mungkin Agak adrenalin tinggi tu meningkat. Sebab, Yes. di situ a bit kesilapan dia tu lah. Nervousness pun ada campur juga. Fight Fight. Okey, satu return yang baik. Cantik. Slice. Slice. Sepatutnya slice Dink. tu. Ya. Macam Azrul buat tadi, slice tu kan. Cantik kan. Saya memang suka slice. Kita memang nak tanya tadi, kat mana operate siku sebab boleh buat slice macam tu? Saya makan banyak buah-buahan yang slice. Asyik. Jadi Semua bila slice makan je? buah-buahan yang slice, jadi kita boleh slice. Asyik. Okey. Okay. Jadi buah durian tak boleh lah? Tak boleh. Dia Elok. cut. Thank you very much, tak payah mai makan durian. Dan saya tak makan durian. Itu dia Acap akan membuat serve 8-9. Oh, serve yang agak tidak bahaya. Itu dia satu tampanan. Oh, cantik. Satu Cantik. save yang baik. Nampaknya berjaya. Cuba poaching di situ. Oh. Tim Epic KL berjaya mengawal gelanggang dengan baik sekali. Oh, Daripada mid-court defend. Satu attack Mid-court defend lagi. Dinkelson. Rear base defend. Akhirnya. Baseline yang tak berapa jaya dipulangkan. Sayang Sepatutnya sekali. digunakan basement. Sikit lagi. Yes. Itu tapi sikit. Kita nampak Zahid dari sini Zahid. double base. Double bit. Okey, 10-8. Oh, dia mengoikan bola ya. Dia tahu kesilapan dia, footing dia. Sebenarnya footing kenapa dia. dia mengoikan bola tu? Sebab Bola tu dia tak salah. oi. Kenapa dia oikan bola tu? Kaki dia oi kat kaki dia. Sebab Jadi, footing tak ngam. Oi ya oi. Oi. Okey. Hoi ya hoi jadi dia. Silap hoi ya hoi pendek sikit. Pendek sikit. Ya. Okey, baik. Itu dia. Satu return yang bagus. Satu slice drop. Terpedaya. berjaya diselamatkan. Berjaya dijawab. Masih lagi nampak. laju. cantik Ding. Itu satu rally yang bagus. Nampaknya. Mungkin keterujaan. Pasangan. Keterujaan pasangan dia membuatkan pasangannya hanya menengok bola, tiba bola sampai kat dia. Dia hampir tidak ready, tergamam tidak ready. dan juga terkemam bola tu tadi. Terkemam tak apa, jangan terkentut di situ. Itu Kita dia. pun tak tahu sebab tak dengar bunyi. Okay. Nampaknya mereka berehat seketika. Main berapa? 21? 10 odd. 15 points. 15 points? Yes. Oh. When I was in London, Okay. they never play 15 points. Yeah, actually kick the ball. Okay. I've kicked the ball. Nampak ref dah marah. Okay. Kan dia orang ingat boleh sembang kat luar. Oh, tak boleh Come on lah. Ref pun sembang apa jadahnya? Okay. Dia sembang boleh, orang lain sembang tak boleh. Ref to the court. Come on. Salam daripada orang Penang. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anda semua yang terus menonton kami ketika ni live di TikTok kami Blossom Rally. Yang mana kali ini bukan selebriti tetapi adalah perlawanan akhir untuk Correct. Kategori? We should hold to correct. Yes, correct. Back ho. Back home. Back ho. Okay. Baik. Dinkelson Okay. membuat serve. Ready? Time in 11-9. 3 mata lagi dicari.
Cantik Serve serve. yang bagus. Return yang bagus. Confident. Oh, Very confident shot. Cantik. Oh, dia yang lob di baik. situ. Satu lagi Dapat percubaan. dia Cantik jawab. dia ambil. Cantik drop reset. Okey. Diselamatkan. Reset. Oh, reset yang bagus Cantik Sat- reset. Cuba di poaching tadi kan. Nampak. Macam awak poaching tadi tak jadi Sebab tak. awak tadi macam tak main. Sorry Sa- sorry. Kami nampak awak tak main. Saya Okey. jaga customer. Okey, Minta okey. maaf saya jaga customer. Pandai. Jadi kalau kita tak jaga customer tak datang nanti. Pandai. Okey, kita jaga customer. Siapa customer tu? Customer is always right. Okey. Okey. Itu dia. Oh. Cantik. Oh. Satu Okey, itu tekanan dia. bagus. Oh, satu Dia jumping. slice bola tu, dia slice bola. Saya nampak dia Cuba slice. Saya saksi untuk- hidup dia slice bola tu. Dia pun makan buah potong juga. Ya. Sama. Sepatutnya sayang. Tapi dia potong tepi. potong tepi. Okey, Ya. itu dia. 39. Adakah Cantik satu blok. Epic KL berjaya Oh, drop mengikat? volley yang Dia cantik. orang mengejar, Drop, Diorang mengejar. drop reset yang memang cantik, agresif sampai ke tepi tu. Memang Yes. susah nak ambil. Itu kalau Hazrul tu terpusing buah pinggang. Ya, betul. Baik. Sebab tu saya jarang main di Malaysia. Oh, see. Macam mana pengalaman di Uganda itu tadi? Oh, bagus. Sebab kebanyakan Uganda mereka tidak bercakap bahasa Inggeris. Oh. Jadi diorang tidak faham ding and dong. Jadi hang cakap Penang senang ke? Okey. Okey, Acap berjaya mengawal. Oh, okey. Reset Satu yang lagi. bagus. Oh, agak tinggi tu. Tekan. Sebab Mana final satu? mesti 21. Tak. Sebelum tu 15. Hang tak datang ni. Kurang ajak. Cover line mesti cepat. Ya. Okey. Siapa tu? Hazwan, Alif. Ya, saya Cantik. di sini. Saya ada di sini. Kiri Terima kasih, kanan. terima kasih. Share Azrul live tak kita. tengok. Azrul tak tengok. Share, Oh sayang, Azrul tak tengok. Minta Okey. maaf saya baca komen. Bila dia tengok ya nampak? sangkut. Nampak. Saya tak nak tengok macam tu lah. Aduh, bila hang tengok je sangkut. Tadi Okey, memang comel. share live kami ya. Share Okey, live okey, kami. okey. Terima kasih kepada anda semua. Masih lagi boleh berjuang 21 poin 15-11. Kalau main 21 ni kena ada strategi. Kalau main satu pun ada strategi ke? Yes. Sama. Oh. Time out kena ambil. Time out. Time out Time out boleh ambil. Kita ambil time out. Okey. Referee dah ambil time out. Kita tak ambil lagi. Oi, terima kasih. 16-11. 5 poin dekat sikit ya. Cantik. Ayo Epic KL. Oh, nampaknya kesilapan di situ. Overforce defense. Kesilapan. Oh, Epic KL meminta time out. Cantik. Nampak? Dia dengar aku cakap apa tadi kan? Okey. Meminta time out di situ. Sebenarnya time out. Receiver. Yes. Time out ni untuk apa sebenarnya? Cuba cerita sikit. Time out sebenarnya kita nak bagi ref cakap. Bagi ref cakap. Macam ni, time out, ref cakap. Lama nak cakap seminit tak cakap pun. Jadi ref boleh bersembang lah. Tadi dia orang tak bersembang. Masa time out dia lah dia orang bersembang. Nampak? Okey, Macam, okey, nampak. you makan apa tadi? Dah, picit aku picit hang nampak tadi. Nampak? Nampak. Kan, jadi itu dia. Relax. Nampak? Itu orang panggil pasangan. Inilah dia baru Pasangan betul-betul romantik. kategori wife and husband. Tepuk tangan sikit hang ni teruk betul. Tak boleh, kita jangan bias. Tak, dia romantik. Oh, romantik. Pasangan. Nampak? Strategi masa ni lah, masa break ni lah kita nak cakap strategi kan. Ini halal dia halal. Okey. Nasib baik adik kita ada referee husband and wife tapi bukan hari ni. Sagi dia lupa lagi dia picit susah. Tak boleh. Okey, nampaknya mereka akan menyambung kembali perlawanan final ya. Ada live platform mana lagi? Video Okey, come dengan on. suara tak tally. Video dengan suara tak tally. Ada lag Video ke? dengan suara tak tally. 15 seconds. Pasal Suara apa dia kami tengok lag ke? muka kita? Ha? Muka kita tak nampak. Tadi. Remaining time out. Receiver 0. Ada satu lagi. 1. Ada satu lagi time Eh. out. Come on. Panjang sikit lagi. Dia orang tengok lag kan. 17-11. 4 poin lagi. 4 point. 4 poin. Itu dia. 1. Aku kira 1. Okey. Oh, Acap attack di situ. Satu ding. Dia cuba poaching. Acap dah. Ah. Acap make sure bola tu out. Walaupun Yes. dia dah pergi ke forehand Nampaknya husband dia tadi cuba menunjuk keteraannya. Memang terror. Dia cuba Terror. tunjuk keteraannya. Terror. Tapi dia suka slide ya. Okey. Adakah, saya rasa dia bekas pemain ni, skateboard. Ya. Itu dia. Oh, satu reset yang bagus. Cantik ya. Wah, bersahaja Itu di dia. situ, bersahaja di situ. Hantaran bola. Nampaknya Epic KL Cross ding yang cantik, mengejar sekarang ni 13-17 Dia kejar kat depan ke belakang? dari tepi. Dari tepi. Okey, Okey. satu serve yang bagus, deep. Satu ding lagi. Sabar. Permainan yang sabar memerlukan Dia kesabaran. cuba umpan. Cuba satu. Cuba mengumpan tetapi tidak berjaya. Okey, lagi sekali Acap cuba Firefight yang diselamatkan. mencari kesilapan. Masih lagi berjalan dinking. di situ. Nampaknya Acap Placement cuba dah melok bola cuba di situ. basah. Bola itu
kali sayang. Pasal apa hang tak sambut? Hai, Bola sayang, out lah pula. sayang. 1000 kali sayang. Okay, cantik permainan cantik. Tetapi sebenarnya bagus. Itu idea yang bagus sebab kedua-dua Oppo berada di depan. Ya. Jadi Acap cuba mengelirukan mereka tetapi dia yang keliru. Aduh. Okey. Sikit lagi ya. Dia yang keliru. Tidak mengapa, kita teruskan permainan. 18-13 ataupun dalam bahasa Melayunya 18-13 bagi mereka yang tidak faham. Okey. Sorry lah. Suara hilang. Suara hilang. Saya out lah. 14. Nampak komentator type out. Suara hilang. Minta kat referee. Dengar tak? Okey. 14-18. Dengar tak suara kami? Tak dengar lah. Video pun tak nampak dia kena. Cantik. Drop. Satu volley. Satu lagi dipping. Overhead smash. Satu lagi block. Cantik. Diselamatkan. Wow. Yeah. A good pressure. Combination of pressure. Very good. By Acap. Kami sedang mengatasi masalah teknikal kami ya. Sabar ya. Dengar tak suara kami? Oh, ya ke? Patutlah aku cakap pun penat. Sound hilang. Masih lagi hilang. Soundnya hilang. Okey. Okey. Dia orang betul kan? Dia betul kan? Maaf. Dah menang. Okey, itu. Wow. Time out lagi. Sayang bola tu. Tercepat sikit pedal dia. Okey. Itu dia. Dengar. Terima kasih. Dengar. Sekarang kedudukan 19-15. Adakah 19 5 boleh. Adakah APKL berjaya untuk mengejar? Satu deep. Itu Return, dia. drop, Satu reset. dia bagus. Oh, Dan bola out. Out. Pengadil out. pun cakap out. Ya, saya Main ni nampak macam out. Saya nampak Awak out. nampak out Saya nampak. Okey. Saya nampak. Okey. Saya nampak awak yang out. Okey. Time out. Panggilan untuk Referee, time out. Okey. Masih lagi dalam permainan. Fahri Aufa. Faiz Syakila menentang Fahri Aufa di court 1C. Boleh masuk ke dalam gelanggang untuk memulakan perlawanan. Ya, kita bukan saja kalau pergi Fahri Aufa court 1C. kalau kita pergi shopping mall anak hilang. Kalau di court pasangan hilang. Pasal sama juga. Pasangan hilang. Ya. Itu dia. Okey, ini dia penentuan. Cantik. Dua mata lagi. Wah. Kesilapan itu yang kita cari. Kesilapan mana? demi kesilapan yang akan memberi tekanan kepada kehidupan mereka menuju arah tuju yang tidak sah. Ya, itu dia. 17-19. Sekejap, aku silap channel. Okey, Acap, cuba kontrol. Okey. Satu Itu dia. ding lagi. Satu lagi. Drop Mereka reset. mencari kesilapan. Siapa yang volley reset. Cantik. Ding. Masih lagi sabar. Masih lagi firefight. agak tinggi di situ, cantik. agak popping di situ. Begitu tenang kan? Agak Begitu popping di tenang situ. Last bola terakhir. Mungkinkah Mata akhir. Acap masih boleh menyelamatkan pasukan ya? Ya, insyaAllah. Kerana mata tidak jauh. Sebarang kesilapan akan memberikan keuntungan kepada pihak Oppo. Ada kena ada 3 silap baru boleh dapat sama. Okay. Kita kira. Jom. Okay, Kita berikan fokus Okay, untuk satu mata silap. akhir. Satu silap dah sampai dah. Belum lagi. Okey. Okay, tak sampai lagi. Itu dia. Adakah ini? Oh, Belum. dapat Okey, menjawabnya. masih lagi. Masih lagi. Aha. Belum silap dan kat situ masih Okey, diselamatkan adakah oleh Acap. ini? Oh, Kali ini okey, betul cantik. Lob dia. Cantik. Oh, cantik. Acap Oh, cuba main. dia kesilapan. Itu dia kesilapan Dia yang crossing dicari. tadi. Dia crossing Betul. tu yang buat silap tadi. Di dalam permainan pickleball, Ya. tidak boleh gelojoh, tidak boleh terlalu yakin. Tapi tadi ada satu partner Zaim dan juga Efira. Dia main macam tu. Efira kanan dia kanan, Efira kiri di kiri. Aku tak faham. Sebab Memang aku tak faham. mereka mengikut lagu SM Salim. Oh. Kan? Pandang-pandang jeling-jeling. I see. Itu dia. Okey. Oh, bagus. Cantik. Adakah ini Reset. penentunya? Satu Okey. lagi Adakah ini mid-court reset. penentunya? Yeah. Betul. Hanya lagi satu point. Sayang 1000 kali Satu sayang. lagi point. Seperti mengail di tepi sungai, airnya tenang, jangan disangka ada buaya. Jangan sangka Ya. ada buaya. Tak Ya, ada lah tu. betul. Buaya lupa MC. Okey. 18, 19, 20. Alright, satu lagi. nampaknya Satu mereka lagi mengejar. silap. Kita perlukan Betul, satu lagi silap untuk kita drag perlawanan ni. Itu dia. Rupanya kesilapan tu Memang beralih arah bukan rezeki Bukan APKL. rezeki. Apa pun kita ucapkan Perlawanan tahniah yang kepada hebat kedua 20-19 tim yang sampai ke peringkat akhir. 20-19 memang Memang cantik. sengit dan sengit. Memang sengit Memang dan juga sengit dan sengit. sengit. Yang sengit sana, yang sengit sini. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih kepada anda semua. Baik, itu dia. Kita akan teruskan dengan majlis penyampaian hadiah kategori husband and wife. Jadi saya minta kepada semua para pemenang
peraja kita yang telah menajakan program kita pada hari ini. Tanpa peraja-peraja kita tak dapat kita berlangsung program yang sudah besar kita berdua. Baiklah, saya tanpa buang masa, saya menjemput Encik Ahmad diiringi oleh Dr. Izzamina selaku program director untuk melakukan bagi mempermulakan sesi penyampaian hadiah kepada para penonton kita untuk mempermulakan. Kita mulakan dengan golongan tempat ketiga terlebih dahulu. Untuk berkata semua, tempat ketiga Mineralize Bistro. Zero Life, One Morning dan juga Franklin. Dengan ini, saya menjemput tempat ketiga kategori husband and wife. Dijemput kumpulan Luckwise. Dan yang saya ucapkan kepada tempat ketiga kita menunjukkan prestasi luar biasa mereka dalam menggunakan teknik-teknik yang dapat mengalahkan peserta-peserta lain.